Bayangkan korang terperangkap dekat rumah sendiri selama 5 tahun. Okay, Assalamualaikum, hai korang. So hari ni Nisa nak review ada sebuah filem tengah trending sekarang ni yang bertajuk The Last House. So filem The Last House ni hanya ditayangkan di Netflix. Ia mengisahkan tentang bagaimana bumi ni tiba-tiba je dilanda hujan yang pelik. Hujan yang turun tu kan telah mengakibatkan rumah-rumah, semua bangunan-bangunan semuanya ditutup dan tak boleh dibuka. Kalau kita berada dekat dalam rumah and masa tu hujan turun dekat luar, so korang terperangkap dekat dalam rumah tu, korang memang tak boleh buka pintu, korang try lah pecahkan tingkap ke, tu memang tak boleh sebab dia macam seal, faham tak? Jadi itulah yang mengakibatkan ada sebuah keluarga ni, ada 2 orang anak, lelaki dan perempuan, terperangkap dekat dalam rumah dia sendiri selama 5 tahun. Kita bayangkanlah selama 5 tahun terperangkap dalam rumah sendiri kan, memanglah kita rasa macam still boleh selamat lah kan, sebab dalam rumah sendiri, betul tak? Tapi korang bayangkan kalau 5 tahun, korang rasa korang akan ada sumber makanan yang mencukupi ke? Korang punya kicap pun confirm lah akan expired, betul tak? Paling lama pun kicap tarik expired pun dalam setahun, 2 tahun macam tu je kan. Ni pula 5 tahun. So of course lah kalau ada makanan macam sardin ke apa ke, confirm dah expired. Macam mana diorang ni bertahan dalam rumah sendiri selama 5 tahun? Itu korang kena tonton filem ni sebab banyak sangat ilmu mengenai macam mana kita nak survive kalau contohlah kita macam terperangkap dekat suatu tempat dalam tempoh masa yang lama, macam mana diorang ni boleh bercucuk tanam dalam rumah. Nisa suka cerita The Last House ni kan sebab biasanya kan kalau cerita-cerita macam survival macam ni kan, pengarah akan buat jalan cerita dia mengenai sebuah keluarga yang broken family, suami isteri tu dah nak bercerai. Tapi berbeza dengan cerita kali ni sebab mengisahkan tentang sebuah keluarga ni yang hubungan mereka agak kuat. Pasangan suami isteri ni baguslah bekerjasama, ajar anak diorang supaya nak jadi survivor. Walaupun mereka terkurung dalam rumah, tapi ayah dia usaha juga dapatkan makanan. Cuma apa yang kurang tentang filem ni kan, pada awal-awal sampai ke pertengahan cerita ni kan, kita akan rasa macam memang best, banyak ilmu pengajaran yang kita boleh dapat semua kan. Tapi bila macam dah nak hujung-hujung tu, Nisa rasa macam agak kurang menarik sebab tiba-tiba punca dia disebabkan oleh sesuatu makhluk. Nisa tak nak jadi spoiler, tapi dia macam tiba. And apa yang buatkan Nisa rasa macam tiba-tiba ending dia, pengarah ni macam nak buat cepat habis sebab daripada awal cerita sampai ke pertengahan cerita tu kan, banyak je benda yang family ni buat yang boleh attract benda tu untuk attack diorang tau. Tapi kenapa masa awal-awal tu benda tu tak attack diorang? Pertengahan sampai ke hujung cerita macam tiba-tiba je diorang, kalau hujan turun je diorang tak boleh nampakkan macam diorang wujud dalam rumah tu apa semua. Sedangkan pada awal cerita banyak je benda yang diorang dah buat tau. Berjoget-joget lah, menyanyi dalam rumah tu waktu hujan tu semua kan. Tapi ending ni macam tiba-tiba macam tak boleh pula. Apa pun secara jujurnya untuk keseluruhan filem ni menarik untuk ditonton dan boleh dilayan semua peringkat umur. Jangan risau, dia tak ada scene yang macam pelik-pelik ke. Untuk filem The Last House ni Nisa boleh bagi rating 6/10.